Pelajaran 18. Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Apa itu Khulafa' Ar-Rasyidin? Khulafa' Ar-Rasyidin adalah 4 orang khalifah pemimpin pertama agama Islam yang dipercayai oleh umat Islam sebagai penerus kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Antara Khulafa' Ar-Rasyidin yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ciri-ciri kepimpinan baginda ialah baginda seorang yang tegas dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Beliau juga seorang yang berpandangan jauh. Baginda mengarahkan Zaid bin Thabit menjadi ketua dalam usaha menghimpunkan tulisan ayat Al-Quran yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan juga kulit haiwan. Kerana ramai penghafaz Al-Quran terkorban dalam peperangan Yamamah. Seterusnya, baginda seorang yang setia dengan arahan Rasulullah. Beliau meneruskan tindakan Rasulullah untuk menghantar Usamah bin Zaid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam kepada Kerajaan Ghassan kerana telah membunuh utusan Rasulullah SAW. Ciri kepimpinan baginda yang seterusnya ialah mengamalkan syura. Beliau mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom dengan strategi pembahagian 4 pasukan tentera sehingga berjaya menawan negeri Syam. Khulafa' Ar-Rasyidin yang kedua ialah Umar bin Al-Khattab. Antara ciri kepimpinan baginda ialah baginda seorang yang sangat tegas. Beliau menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam dengan Abu Ubaidah bin Al-Kharaj semasa Perang Yamamah. Seterusnya, baginda seorang yang adil. Baginda memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya termasuk menyamar sebagai rakyat biasa. Selain itu, baginda juga merupakan seseorang yang berfikiran terbuka. Baginda bersedia ditegur Rasulullah dan menerima pendapat daripada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tentang pembebasan tawanan Perang Badar kerana menghormati keputusan mesyuarat. Akhir sekali, baginda merupakan seorang yang sangat cekap. Beliau membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa seorang gubernur yang cekap seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin Al-As. Khulafa' Ar-Rasyidin yang seterusnya ialah Uthman bin Affan. Antara ciri-ciri kepimpinan baginda ialah baginda seorang yang berfikiran terbuka. Beliau melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal dan beliau juga telah membenarkan sahabat keluar dari kota Madinah. Selain itu, beliau juga merupakan seseorang yang berpandangan jauh. Beliau menubuhkan jawatan kuasa khas pembukaan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit menggunakan lahjat Arab Quraisy yang dikenali sebagai Mashaf Utsmani demi memelihara kesucian Al-Quran. Ciri kepimpinan yang seterusnya ialah baginda seorang yang prihatin. Beliau menyumbangkan harta dan kekayaan untuk mempertahankan negara. Dan beliau juga membesarkan Masjid Nabawi untuk keperluan dan keselesaan umat Islam. Akhir sekali, beliau merupakan seorang yang inovatif dengan menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam khususnya di Syam dan Mesir. Khulafa' Ar-Rasyidin yang terakhir ialah Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan seseorang yang sangat tegas dengan memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Uthman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa Al-Sy'ari untuk meredakan kemarahan puak pemberontak. Seterusnya, ciri kepimpinan beliau ialah beliau seorang yang berilmu. Beliau memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik sebagai hakim di Yaman. Selain itu, beliau merupakan seseorang yang berpandangan jauh dengan menangguhkan hukuman khusus terhadap pembunuh Khalifah Uthman bin Affan kerana keadaan negara yang masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak. Dan akhir sekali, ciri-ciri kepimpinan beliau ialah beliau seorang yang berani. Beliau menyertai hampir kesemua peperangan seperti Perang Badar dan Perang Khaybar serta berada di barisan yang paling hadapan. Beliau sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang bakal dihadapi. Seterusnya adalah pencapaian pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Akhir sekali ialah iktibar pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara.
Selain itu, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain. Dan yang terakhir ialah kita hendaklah mengamalkan akhlak yang terpuji agar menjadi contoh teladan yang baik. Sekian itu sahaja daripada saya, Alisha Dana binti Muhammad Zawi dari kelas 4 Akaun.